Bagaimana anda ingin pastikan emas yang anda beli daripada Public Gold adalah tulen? Ada kerisauan dari sebahagian customer, terutamanya yang dapat emas secara pos. Baik, semua emas jenama Public Gold dihasilkan dan dihantar dari kilang Public Gold sendiri yang terletak di Pulau Pinang ke alamat rumah anda secara pos untuk emas berat bawah 21.25 gram. Bukan dihantar melalui cawangan Public Gold. Emas-emas ini telah melalui ujian ketulenan yang ketat dan mempunyai sijil ketulenan yang disahkan oleh penguji ketulenan logam iaitu Tuan Abdul Syukur Anwar yang merupakan seorang esayer bertauliah. Emas yang dihantar ke alamat anda menggunakan pos berinsurans yang mana penghantaran ini dilindungi sepenuhnya oleh insurans jika emas tersebut hilang dalam perjalanan atau jika berlaku keadaan seperti campur tangan dan dapat emas yang tidak tulen. Untuk emas yang berat lebih daripada 21.25 gram, emas ini tidak akan dipos tetapi akan dihantar dari kilang ke cawangan Public Gold dengan keselamatan yang ketat. Sebab itu, sebaiknya apabila anda membeli emas, beli emas tersebut terus dengan syarikat emas yang bereputasi tinggi, bukan sahaja untuk dapatkan emas yang tulen dengan selamat, tetapi juga dengan rekod pembelian melalui sistem dapat melindungi hak anda sebagai pengguna jika berlaku hal yang tidak diingini. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.